Penyanyi terkenal Nurhaliza Idris menjadi perhatian wargamaya selepas memuat naik satu poster mengenai pemergian adik angkatnya yang meninggal dunia pada Jumaat lalu. Menerusi perkongsian di Instagram, penyanyi yang mesra disapa Kak Ani itu meluahkan rasa sedih atas kehilangan insan yang dianggap sangat rapat dalam hidupnya. Poster tersebut memaparkan gambar arwah bersama foto Kak Ani sebagai tanda kenangan terakhir buat individu tersayang. Bagaimanapun, hantaran itu mengundang pelbagai reaksi daripada netizen apabila ada yang berpendapat tindakan meletakkan foto sendiri dalam poster kematian kurang sesuai dan boleh menimbulkan salah faham. Rata-rata pengguna media sosial meninggalkan komen meminta agar poster tersebut disunting semula dengan hanya memaparkan gambar arwah seperti kebiasaan poster ucapan taksiah yang sering dikongsikan umum. Namun begitu, ada juga segelintir netizen tampil mempertahankan tindakan Kak Ani dengan menyatakan perkongsian tersebut hanyalah bersifat peribadi dan dibuat atas dasar kasih sayang terhadap arwah adik angkatnya. Perkongsian itu sekali lagi membuktikan setiap hantaran di media sosial pasti mengundang pelbagai pandangan daripada orang ramai.